Mungkin abang tengah lapar kot. Sebab tu termarah sayang. Lapar apanya? Tadi kan kita dah makan nasi goreng kat rumah. Oh, sangat ke aku tadi? Sampai hati abang tengking aku macam tu. Masuk. Abang. Istimewa untuk isteri abang yang paling cantik ni. Saya merajuk lagi ke? Siapa je yang tak merajuk bila baru kena marah abang? Abang bukan nak marah. Abang tak sengaja. Mungkin abang tengah lapar kot. Sebab tu termarah sayang. Lapar apanya? Tadi kan kita dah makan nasi goreng kat rumah. Tak sedap. Masin. You. Iya. Sayang. Sayang tak boleh merajuk lama-lama dengan abang. Nanti tak comel. Saya kena maafkan abang. Kalau saya tak maafkan abang nak matilah macam ni. Cakap lagi baru mati. Cakap lagi. Okey, serius, okey? Abang minta maaf. Abang janji, abang tak buat lagi. Janji. Janji. Jom, kita lunch sama-sama. Mana boleh? Saya ada meeting lah lepas ni. Cancel je lah, jom. Mana boleh cancel meeting abang? Okey, apa kata malam ni kita dinner sekali? Okey, berdua je. Malam ni, abang pula yang tak boleh. Abang ada apa malam ni? Abang kena jumpa kawan abang. Kawan yang mana? Kawan lama. Dekat universiti dulu. Okeylah, kalau macam tu tak apalah, next time je. Okeylah. Abang pergi lunch dulu, okey? Sayang tu. Jangan lupa makan. Kalau saya tak makan, saya sakit, abang nangis. Macam tu? Macam tu? Abang pergi dulu sayang. Bye-bye. Baik. Belum. I miss you too, baby. Abang? Suka